Okey, kita baru lepas lunch. Pak Su belikan nasi ayam. Thank you Pak Su. Kalau tak ada Pak Su, kebuluh kita sebab mak dia tak keluar. Buat anda yang belum lagi subscribe pada channel Light KM ini, jangan segan-segan, jangan malu-malu. Tekan butang subscribe sekarang. Jangan lupa juga notification button supaya anda tidak terlepas episod yang terbaru. So Pak Su belikan lunch. Kita tadi tak sarapan so ini adalah lunch. So budak ni kesian, dia tunggu. Tapi masalahnya agaknya nasi ayam ni seciput ayam dia. So dia dah pau mak dia punya ayam lah. So budak ni makan banyak jugalah. Overall nasi ayam dia adalah biasa-biasa saja. Dan aku tak boleh nak habiskan sebab tercampur pula dia punya kicap. Kicap dia pahit nak mampus. So yeah, I think I'll be hungry afterwards. But that's okay if I makan sikit macam ni, that's fine. Tapi tak apalah. Thank you, Dek. Okay, senyum. 1, 2, 3. Duduk pandang sini, adik pandang sini. 1, 2. 1, 2, 3. Okay. Okey, kita nak makan malam di restoran favourite ya, dekat dengan tempat tinggal kita kat sini. Nak makan sate tapi sate tutup pula hari ni. Sate dia sedap sangat. Jadi kita makanlah kita punya mi celup yang ada paru, ada ayam, ada perut. So memang delicious. Yang budak ni dia makan nasi goreng. Ya, budak ni dia makan nasi goreng Cina. Betul, adik makan nasi goreng Cina ya? Adik makan sendiri. Ada pulih. Ya, ada pulih. Ya, ada pulih. Senyum. Alih. Senyum. Pak Su, alih Pak Su. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. Tak nampaklah buka adik. 1, 2, 3. Okay. Okey, lepas seharian kita berkurung di dalam rumah ya, malam ni kita nak makan. Tadi tengah hari tadi Pak Su beli nasi ayam. Nasi ayam dia kurang lah. Ya Allah, kurang. I kena beli. I kena buat nasi ayam I jugalah. Ya Allah. So ini adalah favourite ku adalah mi celup. Mi celup ni dia ada fish ball, dia ada daging, dia ada paru, dia ada juga perut. Hello, kenapa tak makan? So bon appétit. Senyum untuk papa. Senyum. Pak Su. Senyum Pak Su. Mama. Anak Syifa makan nasi goreng Cina, ada sayur semua. Senyum. 1, 2. 1, 2. Okay. Senyum. Kita dengan Cik Syifa je hari malam ni. Kan? Kita nak mandi kan? Senyum. Senyum. Cepatlah. Tapi sebelum tu kita outfit check dengan Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour tout le monde, comment Kita bersama dengan tak nampak pun bukan Ana. Kita nak pergi mana? Kita nak pergi makan. Kita tak sarapan, kita terus nak pergi makan. Oh, asyik baik tadi dia main beg duit aku tak tahu dia masukkan juga. So, jomlah kita buang sampah dulu and then kita nak pergi makan dengan Anak Syifa. Let's go. Cakaplah si pusing sini orang tak nampak. Okay, ada nak faham apa, nak cakap pasal apa hari ni. Program hari ni adalah kita nak pergi lunch dulu dengan Anak Syifa. Lepas tu kita nak pergi Econ Save Puncak Alam untuk beli barang rumah lah. Kosong lagipun Anak Syifa merindui yogurt. Kita nak beli yogurt. And then dah aku nak belilah barang-barangan tu dah aku masak. Sebab anak-anak perempuanku akan sampai soon. Duduk di Malaysia ni, aku dah try macam-macam nasi ayam. So far tak ada yang masuk di tekak aku, semuanya tak best lah. Jadi aku kalau boleh nak masak lah
nasi ayam dapur sendiri, tapi kena tunggu apa tu lah. Kena tunggu oven sampai lah. Tapi insya-Allah oven sampai dalam minggu kot. Nak cakap apa kat Papa? Tutup Papa. Tutup Papa. Nanti. Masukkan balik. Masukkan balik. Masukkan balik. Dalam beg Papa. Beg sana. Oh sejuk. Kita letak balik. Letak balik kat situ. Ya sayang, letak balik. Ya Allah ya Tuhan. Okay, letak balik. No, dekat poket. Poket. Sibuk? Senyum macam mana senyum? Joget macam joget? Yo. Lagi? Okay you all, hari ni kita nak makan Ahmad's Fried Chicken. Ahmad Fried Chicken. Kita untuk makan tengah hari ni sebab budak ni dia nak makan puleh. Jom. Okay, buka pintu. Buat cermas dia. So marilah kita order. Adik-adik sana dik. Jom adik nak makan apa? Jalanlah. Okay, cepat. Hello. Terima kasih. Ya, dia nak makan apa? Mama, Mashed potato, coleslaw. Oh, of course. Oh, dalam menu tu tak ada? Dalam ni tak ada. Okay, nak mashed potato dengan coleslaw. Angkara. Okay, kita makan di Ahmad's ni berdua saja RM44.60. Ada chicken tenders 3 pieces, ada coleslaw, mashed potato, lepas tu menu 3 pieces fried chicken tu combo set di. Okey, dekat restoran ni tak pasang aircon ke apa, aku tak tahulah, tapi panas gila sampai berpeluh. Aku tak bawa pula kipas elektrik tu. Ma. Ya. Yeah. So kalau ada aircon kita tak macam ni so rasanya dia orang tak tahulah ya. Aku tak tanya nanti lagi. Déjeuner avec Anna. Anna mange tenders, Anna veut pas tenders, Anna veut poulet. Senyum macam mana? Senyum kat Kak Ida, Papa. Senyum kat Papa macam mana? No, tak sini. Okey. Ambil. Alamak. Alamak. La. So ada coleslaw, dia ada mashed potato. Marilah kita rasa. Ada. Apa tu saja. Okay. No. The thing I like about Ahmad's fried chicken ni, dia tak ada problem kalau kita nak tukar, nak tie dengan drumstick kan. Kalau the other one tu macam, tengoklah kalau ada macam tu. Tak, kita orang punya protokol memang kena tu macam tu. So I like. Tak tahulah kalau beli yang bucket tu boleh cakap macam tu juga, wallahualam. Tapi so far so good. And ada mashed potato dan coleslaw tu yang paling penting. Bon appétit Anna. Okey, kita hari ni kita nak membeli belah bersama. Bersama siapa ni? Anna. Kita nak beli barang dapur untuk memasak bila kakak-kakak dah datang nanti. At least we have something to cook. I like. 2 fish ball. Tapi sikit berbenar lah, kita nak beli yang banyak tak? Tak apalah, ambil lah. Dia ambil, adik kira kita ambil cut. Du semua tak ada orang baling-baling macam tu. 2, 3, encore 4. Un seul. Ok, tu ranges bien. Tu harga fish ballnya. Kita nak beli cendawan pula. Aku tak tahu masa tu cendawan ni. Anak-anak aku suka ni cendawan ni. Sebarilah kita beli 2. 2. Let's go. Nashifa dia suka brokoli. Mana brokoli? Tunjuk kat Mami. Kat Mama mana brokoli? Mana brokoli? Okey, adik nak makan brokoli ke? Memandangkan my girls semua suka brokoli, so kita nak beli brokoli. Masukkan dalam sak tu betul-betul. Okey, dah lah.
Okey, kita nak beli pelbagai roti gardenia tapi durian ada tak? Biasanya durian, yes, ada durian. Tapi kita nak beli roti gardenia yang ini. Kita nak toast dengan butter and jam. Adik nak faham tak? Nak? Kemudian chocolate bite, adik nak double chocolate. No, bukan. Oh, tu boleh lah ambil satu. Ambil kaya. Kaya ni sedap ni, gardenia punya kaya. We love it. Okay. Letak elok-elok, jangan baling. Letak elok-elok. Tu dia ada pelbagai durian. Bila dia punya due date ni 11 Julai. Dia tak tahan lama ya, tapi hari ni berapa bulan? 8 bulan. Boleh lah. Adik ambil ni 2 4. Tak sini. Coklat, quick bites. Coklat pun boleh lah sebab anak-anakku suka coklat. 2. Letak elok-elok sini. Untuk sarapan kita lah. Mana boleh makan sekarang? Kita kena bayar Ifopay. Letak sini. Nak makan terus. Adik korang buat makanan kaki macam tu? Kau penyek tak boleh makan dah. Penyek je tak boleh makan dah. C'est bon? Pause. Okay. Oh my god. Dia punya strawberry RM20 you. Tapi kalau di convert jadi macam kat sana, tapi still kira mahal lah kan. Dah tak payah nak makan dah. Tak payah nak makan strawberry lah. Kat sana boleh makan strawberry ya. Okay? Okay? Okay, kita nak buat nasi ayam. Jadi kita kena ada cili. Janganlah usik tu. Buat apa nak usik. Kita memerlukan cili macam ni. Okay, we love pak choy. So it's heaven to see all the pak choy here. Berapa harga pak choy aku pun tak tahu. Oh, murahnya pak choy kat sini. RM1.57 je. Masalahnya troli ni kecil benar. Untuk tu, so aku tak nak beli barang banyak. Nanti aku nak datang lagi dengan my girls bila diorang dah sampai nanti. Apa tu dah? Mama. Kita kena timbang tu. Oh ya, kita nak daun bawang juga sebab kita suka ketiak kita berbawang. So marilah kita ambil daun bawang. Tapi daun bawang tak ada kat sini. Oh, kacang macam ni. I love kacang macam ni. Kacang buncis. Oh, boleh tahan harga kacang buncis Oh, tu per kilo. Otherwise paket macam ni €2. 2 euro pula, RM2. Okay. Lepas ni kita nak cari benda lain. Masalahnya dah aku tak bawa power bank dan handphone ku kejap lagi akan kiok. So kita buatlah video apa yang kita boleh buat ya. Oh, toge. Kita adalah peminat toge. Wah, manyasyo. Oh, ada mi kira gardenia juga. Mi kita nak buat mi goreng, nak bawa pergi rumah kakak kita kejap lagi. So bolehlah beli 2. Kita boleh je beli barang next time. Oh ya, daun pandan. Daun pandan seikat Adik-adik, mama tak nak tu, dik. Mama tak nak tu. Kenapa nak ambil? Segar bugar daun kunyitnya, yo. Nanti dulu. Daun kunyit pun belilah, whatever lah kita nak masak nanti kan. And then daun bawang. Ni daun kucai. Ini sedapnya bau. Tak, itu mama tak nak, dik. Ya ke? Makan macam tu ke? Oh. Ambil daun bawang. Satu. Okey, letak situ banyaknya. Cantik pula tu packaging dia. Alahai, I don't know the difference of this bawang and that bawang. To me it looks the same. Ini kat sana memang tak adalah bawang-bawang macam ni kan. So I assume dia ni sejenis macam eschalot ke kan. Eschalot is like that kot. So marilah kita beli bawang. Entahlah whatever lah, pening kepala aku. Okey, ada bawang goreng. Kita nak tabur-taburkan di atas makanan kita. Kenalah ada bawang goreng. Lama. Kita nak beli bawang putih ya, bawang putih Jinjiang. Dilarang mengopek bawang putih. Okey, so ni namanya timun Jepun ya. So basically kat sana tu kita orang punya tu timun Jepun lah kan. Tapi timun ni kocik bobona. Kalau timun macam tu aku tak suka lah sebab dia banyak biji. So bising pula budak ni. Okay, basically susah dah aku nak beli barang sebab budak ni dia semua dia usik. Asas pusing. Okay, yogurt tak berapa banyak pilihan yogurt ya. Lepas tu to me lah personally I think macam pricey lah kot kalau untuk kat Malaysia lah. Tapi tak apa, kita beli untuk anak kita ya. Adik nak?
Okay, kita nak beli yogurt drink untuk Ana Shifa. Kita nak Nah, the best for her. Nak ni tak? Nak ni tak? Nak ni? Tu dia minum kat rumah nanti. Macam mana? Nasib baik ada troli kan. Okay, kita nak head to kita nak beli untuk rumah kita, which is nanti adik nanti. Bukan dek, bukan. Okay, kita nak support. Sorry. Kita nak support brand Gardenia. Kita belilah Gardenia punya ayam, mie ayam. La bocor. Okey, babang lagi. Sempat lagi tu buat moonwalking tu. Okey, kita di Malaysia ni, passenger kita adalah kemain lagi duduk depan macam bos. Betul-betul macam bos. Lepas tu bawa sepah. Nanti kakak-kakak dah sampai, sorry, you are out. Duduk belakang Kak Ida dengan Jit sampai. Kak Ida Kak Jit sampai, you derrière. Faham? See? Duduk depan buat macam bos lah tu. Lepas tu punggah ambil orang. Tadi tak sempat nak buat habis kita punya video beli barang dapur. Banyak juga beli, tapi sebab budak ni duduk dalam troli juga, jadi tak boleh nak isi banyak-banyak. Troli tu pula rasoi kocik. Tapi okey lah, puas hati dengan belian. Dapat beli ayam berapa kilo tadi. Basically beli apa dia ada beli nuggets lah, the frozen food untuk dia. Beras tak sempat beli sebab takkanlah aku nak beli semua kan, seorang kan dengan budak ni. Air tak perlu beli dah sebab penapis air dah ada. Itu pun dah menjimatkan. Asal nak usik-usik. Lepas beli barang nasib balik, dah aku ada beli troli masa sampai balik Malaysia Februari hari tu. Was it February? Nasib baik beli troli tu jadi menyenangkan bila beli barang banyak. Kalau sebelum ni nak mengangkutnya payah kan. Ini kita seorang pun boleh handle bersama Ana Shifa. Dia boleh masuk dalam troli lagi. Tapi tadi dia faham. Janganlah dek. Dia faham barang banyak dia tak boleh duduk dalam troli cantik kan? Seronok betul dia berkepit dengan mak dia 24 jam. Memang seronok sampai sini berkepit aja. Tak pernah lah tak ada yang dia tak berkepit. Mengekor ke sana kemari. Tidur pun dengan mak dia, mandi pun dengan mak dia. Mama. Dia tak boleh dibiarkan, kena pantau sentiasa Kalau tak sekejap je dia buat sepah pening kepala aku. Bila mama nak holiday ni? Bila mama boleh holiday? Dah. Apa hal lah nak tunjuk kaki dia nak surau urut Hari tu pergi Langkawi. Dalam plan tak sepatutnya ada dia. Tapi kita kesian kan. Kakak aku pula kesian dengan anak kecil dia. Bukan anak kecil dia, si Akif tu lah, anak last tu. Bawa, dan aku pun bawa dia. Sudahnya kita yang tak dapat nak rehat budak ni kena sentiasa dipantau. Kalau tak, macam-macam dia buat. Ya Allah. So even dah aku penat sangat, dah aku tidur nak take a nap pun, telinga ni masih lagi dalam keadaan berjaga. Berjaga tengok budak ni buat apa. Kena marah dengan ibu, padan muka baru dia dengar dengan ibu, baru dia takut kan. Tan, tolonglah buat muka macam tu. Lamanya tolong dia buat aiskrim ke apa? Kan? Ada pelbagai jenis sotong ya. Tapi ada satu sotong ni, sotong apa dipanggil ni? Sotong Lembang. Ini sotong ni gemuk betul Gemuk betul sotong ni. Makcik ni beli belah daku sebab daku tak balik rumah daku kan, sudah aku tak membeli lah. Kan tak ada tempat nak letakkan, basi pula, rosak pula aku punya tu nanti. So maybe yang untuk rumah aku tu dah aku beli tengoklah. Mencaru. Ada banyak ikan Ikan pari sedapnya masak asam tu, udang kecil. Ikan pari masak asam sodap. Masak sup sodap Kakak aku beli apa? Mana yang macam ikan kat sana Ikan dorat yang macam ni, yang selalu kita beri macam ni Rupa lebih kurang lah. Ni ada macam-macam juga
ikan. Unfortunately dah aku tak memasak, tak, dah aku pergi rumah kakakku. So kalau nak beli sekarang nanti busuk pula ikan ku kan. So next time lah dah aku buat. Oh, ikan siakap tu sedap durian, murah sekarang durian. Jom, aku dah beli tadi. Oh, murtabak kalau musim Ramadan, murtabak lah yang menjadi pujaan hati semua orang Kakakku membeli belah Tu dia musim durian musim durian. Memang gila lah, harapnya anak-anak perempuanku sampai ada lagi. Ida tengok tu, ada manggis. Okey, kita nak beli leher ayam. Kakakku dia nak beli ni. Anak-anak tu ada ayam, tengok. Ayam gunting tak adalah pula, tapi dia sedap lah juga ni, meratah ni. Leher ayam, nyam-nyam. Kalau anda masih lagi belum subscribe, inilah masanya untuk anda subscribe. Kenapa susah sangat nak suruh subscribe ni? Tekan je butang subscribe tu, tekan notification button. As simple as that. Terima kasih support ya.